Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat ahli jemaah yang dikasihi sekalian, menyambung pengajian hadis daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dalam pengajian pada pagi ini kita sambung hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52 ini berkait dengan meraihkan jemaah dalam melaksanakan ibadat solat. Kita baca dua hadis dan kita tengok apa pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. An Anasin yaqulu kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salati wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salati ya'ni al-jum'ah. Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat yang terkenal, umurnya panjang. Umur masa budak lagi, umur 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda, dan dia sempat banyak bersama baginda dalam peperangan, termasuk peperangan Badar. Masa tu umurnya masih muda, 10 tahun. Tapi umurnya panjang dan dia sahabat yang terakhir meninggal dunia. Jadi Anas berkata, adalah Nabi SAW idza ishtadda al-bardu, bila musim sejuk, bila keadaan sangatan sejuk, bakkara bis-salati, maka Rasulullah akan menyegerakan solat, mengawalkan solat. Wa idza ishtadda al-harru, bila musim panas, sangatan panas, abrada bis-salati, lalu baginda akan melewatkan sedikit solat, ya'ni al-jum'ata. Jadi dalam maksud hadis ini, sembahyang dalam hadis ini maksudnya waktu Jumaat, sembahyang Jumaat. Ini bagi meraihkan tetamu, bagi meraihkan jemaah yang hadir. Jadi bila musim panas, jadi jemaah ada masyakkah untuk hadir solat, sebab di tengah hari, masa waktu berdiri, tengah hari bila musim sejuk, Nabi akan, sebab dia gini, kalau musim sejuk, bila waktu tengah hari itu waktu sangat moderate sikit. Jadi panas, sejuk, sebab bila matahari makin turun belah petang, dia makin sejuk. Jadi bila musim sejuk, baginda perintah supaya diawalkan solat, disegerakan solat Jumaat, kerana jemaah ramai mari untuk sembahyang. Kemudian bila waktu panas, dilewatkan sedikit solat, sebab matahari makin turun. Selepas itu dia akan suasana semakin sejuk. Jadi itu akan memberi keselesaan kepada para jemaah. Ya'ni al-jum'ata, jadi maksud solat dalam hari ini ialah sembahyang Jumaat. Jadi dalam istilah pengajian ilmu hadis itu dipanggil mudraj. Jadi ya'ni al-jum'ata itu bukan matan hadis, tapi uraian daripada perawi hadis. Dia tambah situ untuk memahamkan maksud hadis. Jadi itu istilah dari ilmu hadis lah. Jadi perawi sebut sini maksud as-salah dalam hadis ini ialah solat Jumaat. Jadi ini sebahagian daripada
sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengambil cakna mengenai keselesaan para jemaah dalam melakukan ibadat solat. Dan ini berkait dengan agama Islam itu sendiri yang mengenaki memudahkan orang ramai dalam kita menguruskan soal agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan nak kepada manusia ni benar-benar mudah, al-yusr, permudahkan segala perkara. Wa la yuridu bikumul usra, dan Tuhan tidak mengenaki susah payah. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Dalam agama ni tak ada benda yang mengharaskan, menyusahkan. Jadi semua perkara berkait dengan agama dipermudahkan supaya manusia dapat beramal dengan agamanya dengan baik, dengan selesa, dan tidak agama tak jadi satu masyakkah bagi dia. Ini maksud rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali bagi rahmat kepada sekalian alam. Ia termasuk rahmat itu dalam semua perkara, urus bicara hidup, urus atur hidup, hubungan dengan manusia, hubungan dengan persekitaran, itu semua termasuk dalam bab rahmat kepada sekalian alam. Jadi itu berkait dengan hadis ini. Kita pergi ke hadis yang seterusnya, sebab hadis yang ketiga nanti dia agak panjang sikit. An Jabirin ibn Abdullah an Jabir ibn Abdullah qala ja'a rajulun wan nabiyyu yakhutubu an-nasa yawm al-qiyamah faqala asallaita ya fulanu faqala la qala qum farka'. Hadis ini hadis berkait dengan solat tahiyatul masjid. Jadi hadis riwayat Jabir bin Abdullah, satu hari ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumaat. Jadi mari seorang lelaki di kalangan sahabat. Ketika itu dia terus duduk. Nabi tengah berkhutbah, dia masuk masjid terus duduk. Kemudian faqala, jadi Nabi tegur, as-sallaita ya fulan, adakah kamu telah sembahyang wahai fulan? Mana kamu duduk, sebelum duduk tadi dah sembahyang dak 2 rakaat, sembahyang tahiyatul masjid. Jadi faqala la, lalu kata lelaki tersebut tak sembahyang lagi. Qala qum farka', bangun balik, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tengah khutbah, bangun balik, farka', maka kamu dirikan solat. Jadi maksud solat di sini solat tahiyatul masjid. Jadi bab tahiyatul masjid ini antara sunat muakkad yang kita lakukan ketika masuk dalam mana-mana masjid. Kita pergi mana-mana masjid, masuk, maka sunat kita buat solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau masih ada waktu, kalau imam telah qomat, telah iqamah untuk solat fardu, maka tak perlu lagi solat tahiyatul masjid, nanti ketinggalan daripada solat fardu. Itu melebihkan solat fardu itu lebih aula daripada solat sunat. Hadis ini mengajar kita baginda SAW ambil berat perkara itu. Sehingga sahabat yang masuk tadi, bila baginda tengah khutbah, dilihat terus duduk. Itu dipesan, ditegur oleh baginda SAW, sembahyang dulu. Sembahyang 2 rakaat, kemudian barulah mendengar khutbah baginda SAW. Jadi kalau dalam huraian kepada hadis ini, sahabat yang masuk tadi namanya Sulaik Al-Ghatfani. Ini masyhur hadis ini. Jadi Sulaik Al-Ghatfani itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi rajulun tadi, seorang lelaki. Kemudian hadis ini juga memberi maksud boleh tengah khutbah kita tegur makmum. Ada apa-apa di kalangan makmum, boleh khatib terus bagi teguran ketika itu kepada makmum yang hadir untuk solat Jumaat. Kerana baginda pun tegur para sahabat tentang perkara tadilah. Jadi tentang solat
tahiyatul masjid ini ittifaq semua di kalangan para mazhab yang empat. Dia sunat kecuali dalam bab sembahyang Jumaat. Dalam mazhab Hanafi dia tidak ada tahiyatul masjid kalau khatib telah mula khutbah, dia masuk masjid, dia dengar khutbah. Sebab mazhab Hanafi dia lihat kepada ayat, kepada hadis lain lah. Bila wa iza qura'al Quran, apabila telah dibaca Quran fa'ansitu, dia tengok waktu pula. Begitu. Ini cara para ulama memahami nas-nas hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita pergi ke kalangan mazhab Hanafi, dalam waktu Jumaat, kalau khatib telah khutbah, dia tak solat tahiyatul masjid, itu duduk. Sebab mendengar khutbah itu lebih aula bagi mazhab Hanafi. Ini pentafsiran. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, tapi tahiyatul masjid itu memang semua mazhab terima. Dalam konteks bila khatib telah berkhutbah. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i beramal dengan hadis ini, maka bagi makmum yang sampai ke masjid dan imam telah pun berkhutbah, sunat dia mula dulu dengan tahiyatul masjid 2 rakaat, sembahyang yang ringkas. Jangan panjang sama panjang khutbah Jumaat pula. Sembahyang ringkas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga kalau dalam kes kalau kita masuk masjid dan ada waktunya tidak panjang untuk kita, mungkin imam sekejap lagi akan melakukan solat fardu, maka mungkin dia boleh terus sembahyang qabliyah, solat qabliyah. Kalau bagi sembahyang yang ada, jadi kita masuk masjid solat qabliyah. Jadi sunat qabliyah itu dah merangkumi tahiyatul masjid. Jadi kita sembahyang 2 rakaat qabliyah sebab ada masanya tak panjang, maka itulah sunat tahiyatul masjid bagi kita yang masuk tadi. Jadi kalau sempat buat dua-dua, itulah yang terbaik, itu lebih baik, lebih afdal. Kalau ada masa, kita buat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita qabliyah pula 2 rakaat. Itu tengok tempat, tengok musim. Tapi kalau masa tak ada, kita terus qabliyah. Itu sudah dianggap tahiyatul masjid, combine 2. Sebab arahan baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu masuk masjid, man dakhala al-masjid, siapa yang masuk masjid maka dia sembahyang. Mana sembahyang qabliyah itu dianggap sebagai tahiyatul masjid lah bagi kita. Jadi kita boleh beramal dengan cara begitu. Jadi tak perlu. Jadi termasuk sunat wudu. Kalau dia ambil wudu, kemudian terus masuk masjid. Dan masanya tak panjang ada. Jadi dia sembahyang 2 rakaat. Itu dah termasuk sunat wudu, termasuk tahiyatul masjid, termasuk dengan qabliyah. Itu combine 3 sekali, sebab semua itu ada berkait dengan hadis Nabi yang khusus untuk hal itu. Mana kita sembahyang ambil wudu 2 rakaat, ambil wudu, ada solat wudu. Masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Itu ada tujuan dia tertentu. Tapi qabliyah itu pun sebab nak mula sembahyang, itu sembahyang kita panggil sembahyang rotib. Jadi bila ada waktu yang pendek untuk itu, kita sembahyang 2 rakaat qabliyah dah merangkumi wudu dan dah merangkumi tahiyatul masjid 3 sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala, Islam ni dia Tuhan Maha Pemurah, dia boleh bagi pahala, gandaan pahala kepada hamba-hambanya yang ingin melaksanakan ibadat. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis ini panjang sikit. Panjang baca hadis, tapi sekarang ini ada program di Masjid Putra sama hadis Sahih Muslim. Sama hadis Sahih Muslim. Semalam saya pergi sekejap. Ini kesinambungan daripada majlis sama hadis tahun lepas, Sahih Bukhari.
buat dalam tahun lepas dalam 11 hari, sebab Sahih Bukhari dia dalam dekat dengan 6,000 lebih hadis. Yang Sahih Muslim dipendek sikit. Jadi penutup pada 24 hari bulan nanti. Jadi kita membaca hadis Rasulullah SAW, tapi dalam konteks sama hadis dia tidak terjemah, terus baca untuk kita. Jadi bagi orang yang memahami teks itu lebih berasa lah, lebih jelira orang panggil, lebih memahami maksud. Tapi dia baca, dia tujuan untuk nak habiskan hadis itu. Setiap kali kita baca, jumpa nama Rasulullah, selawat sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari baca hadis itu penuh dengan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab mukri itu bila dia baca hadis sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap hadis ada sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hari baca dalam 200-300 hadis. Kita sebut berapa ratus kali selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jugalah pengajian hadis kita di sini. Tapi pengajian kita di sini kita tidak baca saja, kita terjemahkan dan kita hurai bagi maksud memahami makna hadis. Jadi dalam konteks program sama hadis, tujuannya baca. Bukan tujuan untuk nak terjemahkan. Kalau terjemahkan tak habislah hadis. Kalau Bukhari tu 6,000 lebih, berapa tahun nak habislah kalau terjemahkan tak habis. Itu ada tujuan dan ada cara tertentu mengikut objektif kita buat program berkenaan. Saya pergi dalam tahun 2023-2022, saya tak ingat, saya pergi ke Kerala dekat Jamiah yang Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dia akan hadir dan penutup sama hadis nanti. Dia khatam Bukhari itu setiap tahun. Setiap tahun dia khatam Bukhari. Dia buat majlis khatam itu. Jadi saya hadir majlis khatam itu dah. Ini kita lihat tradisi pengajian hadis itu cukup kuat di India. Di tempat lain banyak, tapi tempat yang saya pergi itu di Kerala itu sangat menarik tradisi pengajian hadisnya. Setiap tahun, setahun sekali, murid-muridnya, pelajar itu khatam yang puluhan ribu jumlah muridnya. Cukup menarik. Dan hasil daripada itulah saya balik, saya cadangkan kepada kerajaan. Saya cadangkan kepada Yang Muhammad Perdana Menteri supaya kalau boleh buat, suburkan pengajian hadis di Kuala Lumpur ni. Kami kita mulakan dengan sama hadis Bukhari tahun lepas. Alhamdulillah tahun ni bersambung lagi dengan sama hadis Muslim. Jadi bila kita baca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kita rasa dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa diarahkan oleh baginda untuk kita buat begitu dan buat begini. Hadis yang ke-54 an Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik juga, yang 52 pun Anas bin Malik. Qala asabatin nasa sanatun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam mari musim kemarau. Musim kemarau yang panjang. Fa bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi yaumil jum'ati. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat. Ini pun baginda tengah khutbah juga. Tadi baginda tengah khutbah. Masuk lelaki, baginda tegur supaya tahiyatul masjid. Ini baginda tengah khutbah. Qama A'rabiyyun faqala ya Rasulullah. Lalu bangun seorang A'rabi, seorang Badui, seorang Badui di kalangan Arab yang tinggal di luar kota. Itu kita panggil A'rabi, yang masuk ke kota sekali-sekala untuk keperluan. Kata A'rabi ini, ya Rasulullah, tadi baginda tegur fulan, lelaki yang masuk dan tu duduk tak tahiyatul masjid. Hak ni jemaah yang tegur khatib. Luar biasa. Dia, ya Rasulullah, kata Arabi ini, wahai Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyalu fad'ullaha lana. Kata Arabi, ya Rasulullah,
ni musim panas, ni musim kemarau ni. Halakal malu, harta binasa, musim kemarau, tumbuh-tumbuhan tak naik dan sebagainya. Wa ja'a al-ayalu, ahli keluarga lapar sebab tak ada kesusahan musim kemarau. Fad'u Allah lana. Jadi kata Arabi ni, doakanlah kepada Allah untuk kami ni supaya hilang musim kemarau yang panjang ni. Ini permintaan daripada seorang jemaah, seorang makmum yang hadir untuk solat Jumaat kepada baginda SAW yang sedang berkhutbah masa itu. Lalu Rasulullah pun bila ada aduan begitu, ada permintaan daripada seorang lelaki tadi, farafa'a yadayhi, lalu terus baginda berdoa tengah khutbah, sambut dengan doa atas permintaan daripada seorang jemaah. Wa ma nara fis sama'i qaza'atan, dan kami tak lihat di langit pada ketika itu satu tumpuk awan pun sebab kemarau. Kalau ada awan, maknanya kemungkinan ada hujan. Ini langit tak ada awan pun. Fa wallazi nafsi biyadihi, yang dikata perawi hadis ini, dan demi Allah, ma wada'ha, Rasulullah tidak turunkan tangannya tadi berdoa, hatta saras sahabu amsadal jibali, sehingga jadilah awan tu bertumpuk-tumpuk macam bukit. Mari terus awan sambut doa Rasulullah SAW supaya turun hujan. Ini berkaitan dengan doa istisqa, doa minta hujan. Summa lam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tidak turun dari mimbarnya sehingga aku melihat hujan yatahadaru ala lihyatihi. Hujan tu, air hujan tu sampai ngalir ikut janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus turun hujan, mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa baginda tadi. Jadi sahabat minta berdoa, terus baginda berdoa tengah khutbah. Masa tu juga turun hujan. Awan berkumpul, terus turun hujan sehingga basah janggut baginda SAW. Ialah masa itu masjid, masa zaman Rasulullah SAW, dia tidaklah macam masjid zaman sekarang. Masjid itu hanya berdindingkan tamar, itu pun tak penuh batan tamar, dan atas itu berdindingkan atap-atap daun tamar yang kalau hujan apa semuanya dia akan boleh air itu boleh tembus bumbungnya. Dia tidak macam sekarang lah. Famutirna yaumana zalik. Jadi pada hari itu hujan terus. Wa minal ghadi wa ba'dal ghadi, esok pun hujan, lusa pun hujan, berterusan hujan. Mustajab doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallazi yalihi hatta al-jum'atil ukhra, sampai satu minggu, sampai Jumaat minggu depan doa hujan lagi. Wa qama zalikal arabiyyu aw qala ghairuhu, lalu orang Arab Badui tadi yang minta supaya baginda berdoa supaya turun hujan, bangun lagi pula sekali lagi tanya, qala ghairu au qala ghairu, ataupun kata perawi mungkin syakku minar rawi, ataupun bukan orang lain yang tanya pula. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddamal bina'u, rosak habis bina, ada hujan lebat seminggu, rosak pula rumah yang dulu dia dalam bentuk tanah begitu, bila hujan dia boleh ada kesan lah. Tahaddamal bina, wasaklah binaan, wa ghariqal mal, wa'ai pun banyak. Fad'ullaha lana, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan tak beri mudarat kepada kami. Baru ni kemarau, jadi dia turun hujan, seminggu hujan, masalah pula. Minta Rasulullah berdoa pula supaya hujan tak beri mudarat. Farafa'a yadayhi, lalu baginda berdoa lagi, angkat tangan berdoa. Wa qala Allahumma hawalaina wa la alaina, lalu Rasulullah berdoa Allahumma hawalaina wa la alaina. Ini doa kita minta kalau minta hujan itu tidak memberi mudarat. Doa itu panjang, tapi dalam hadis ini dia mari setakat tu. Doa Rasulullahnya
Allahumma hawalaina wala alaina. Maksud hawalaina, ya Allah, mintalah hujan ni tidak mai kawasan-kawasan penempatan manusia. Bagi duduk belah-belah luar, pergi ke bukit, pergi kawasan-kawasan tumbuhan yang boleh menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Jadi doa tu agak panjang. Kalau doa yang ada dalam sabit dalam hadis yang lain, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma, ya kalau kita baca hadis lagi, Allahumma alal akan waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabiti asy-syajari. Ya Allah, hawalaina wala alaina. Pindahkan hujan ni, jangan beri mudarat kepada kawasan kami. Wala alaina, tak bagi mudarat kepada kami. Minta Tuhan pindahkan hujan tu kepada kawasan-kawasan tinggi. Kawasan-kawasan tinggi, kawasan-kawasan pertanian yang boleh menumbuhkan, kawasan-kawasan wadi, sungai, supaya hujan itu turun. Tak nak juga turun lebat sampai beri mudarat, tapi turun kawasan yang boleh menumbuhkan tanaman, kawasan bukit yang tak beri mudarat kepada penempatan manusia. Jadi Rasulullah berdoa hawalaina wala alaina. Yang ini sunat. Bila mari hujan lebat, kita sunat berdoa macam tu. Musim-musim sekarang ni musim tengkujuh ni, musim banjir. Setengah-setengah kawasan pun dah banyak banjir, hujan lebat. Maka sunat doanya macam tu. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau paling pendek begitulah, mudah ingat. Itu pun sudah memada mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa bila berdepan dengan hujan yang lebat. Jadi bila Rasulullah berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sama' illam farajas. Maka tidak ada yang bila Nabi isyaratkan kepada mana-mana bahagian belah-belah atas ke langit, illan farajat, kecuali infarajat ni maknanya inkashafat, maka terbukalah awan di langit. Maknanya wasaras al-madinatu mislal jaubah. Jadilah Madinah tu mislal jaubah, seperti kawasan al-jaubah, maksudnya kawasan seperti yang di apa namanya, tadinya bila Rasulullah berdoa hujan tu mari, awan tu akan bertumpuk penuh dengan awan di langit. Jadi bila Nabi berdoa supaya tidak bermudarat hujan itu, awan tu bertukar, berpusing, jadi kawasan seolah-olah awan tu dah hilang daripada langit. Dia mengelilingi Madinah, awan tak masuk kawasan Madinah, kawasan penempatan manusia. Itu maksud al-jaubah. Wasalul wadi, lalu mengalirlah wadi, air itu mengalir. Wasalul wadi qanatun syahran. Air itu mengalir di kawasan wadi namanya Qanah. Nama wadi itu syahran, selama sebulan. Jadi air itu pergi kawasan itulah, mengalir ke kawasan wadi, kawasan penempat tumbuhan, kawasan pertanian. Walam yaji ahadun min nahiyatin, tidak datanglah mana-mana orang daripada mana-mana kawasan, illa haddasa bil jaudi, kecuali semua duk bercerita mengenai kawasan dia tu telah pun ada hujan yang lebat. Jadi itu doa baginda SAW yang diterima terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa anbiya, doa seorang nabi begitulah. Bila dia berdoa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang pertama minta turun hujan sebab musim kemarau. Doa yang kedua minggu depan pula doa minta supaya hujan tu tidak memberi mudarat. Jadi kita nak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri mudarat. Nak hujan tapi jangan sampai beri, kita minta dengan Allah Taala tidak beri mudarat. Hawalaina wala alaina. Hujan tu pergi kawasan-kawasan lain yang tidak memberi mudarat kepada kawasan manusia. Jadi hadis ini bila Nabi berdoa yang kedua tadi, awan tu bergerak pergi kawasan lain dan penuhlah wadi-wadi dengan air hujan mengalir. Dan disebut semua orang yang mari kawasan-kawasan luar tadi, kawasan-kawasan yang pergi itu semua bercerita mengenai kawasan dia memang hujan lebat. Sebab hujan tu dah pindah ke kawasan lain, bukan lagi di kawasan penempatan manusia di Madinah. Jadi ini ada 2-3 perkara lah dalam hadis ini. Satunya tentang minta hujan, doa minta hujan. Bila musim kemarau kita panggil istisqa.
doa minta hujan. Dan memang sunat pun satu lagi solat istisqa. Solat istisqa itu doa semayang 2 rakaat untuk minta hujan, dia ada khutbah lepas semayang tu. Itu solat istisqa. Hak ni doa minta hujan, doa istisqa. Doa minta hujan, baginda minta hujan, lalu turun hujan. Bila turun hujan, ada doa pula dia ajar. Hujan itu tak bagi mudarat, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi inilah baginda SAW, dia tidak hamparkan permintaan sahabat. Jadi bila minta berdoa, terus berdoa. Dia tidak hamparkan permintaan. Apa-apa permintaan kalau baginda tidak hamparkan. Dia akan terus bantu, tolong, laksanakan permintaan dan hajat orang ramai, hajat para sahabat dengan baginda SAW. Jadi doa tu pendek. Allahumma hawalaina, boleh ingat terus Allahumma hawalaina, dan musim hujan ni kita boleh baca lah. Allahumma hawalaina wala alaina. Minta supaya hujan tu tak beri mudarat. Jadi itulah 3 hadis yang sempat kita baca pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaat dengan bacaan hadis tadi. Dan kita sebut nama baginda pun acak kali. Dan kita selawat pun acak kali sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar petunjuk-petunjuk dan irsyad daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat kepada baginda, ada manfaat dan ada berakatnya pada kita semua. Jadi saya berhenti satu dulu pagi ni, sempat 3 hadis. Hadis pertama, kedua tadi agak pendek, dan yang ketiga agak panjang. Tapi memberi 2 perkara saja ini. Satunya tentang 3 perkara, satunya tentang meraihkan makmum yang hadir untuk solat. Khususnya hadis tadi berkaitan dengan solat Jumaat. Musim panas di musim sejuk disegerakan, musim panas dilewatkan supaya meraihkan suasana makmum. Dan yang keduanya tentang tahiyatul masjid, sunat kita laksanakan ibadat tahiyatul masjid. Kalau imam tengah khutbah, kita laksanakan solat tahiyatul masjid dulu sebelum kita duduk. Sama juga musim lain pun. Musim-musim mana pun kita masuk masjid, sebelum buat apa perkara, ada majlis ilmu dan sebagainya, kita sebelum duduk, sunat dulu kita tahiyatul masjid. Dalam mazhab Syafi'i, kita keluar masuk, setiap kali kita keluar masjid, masuk balik pun sunat kita tahiyatul masjid. Walaupun kita keluar sekejap. Cuma dalam mazhab lain, dia bila keluar sekejap itu dianggap tidak masih sama. Tapi mazhab Syafi'i, berulang masuk, berulang sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i juga, kalau kita masuk dan kita telah duduk, kalau duduk tu baru sekejap, kemudian kita teringat untuk tahiyatul masjid, masih lagi belum luput waktu untuk tahiyatul masjid, kita bangun balik tahiyatul masjid. Kecuali kita dah masuk, dah buat benda lain dan sebagainya, itu dah hilanglah waktu tahiyatul masjid. Itu untuk ibadat benda lain pula lah, baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya tentang doa istisqa, doa minta hujan, dan juga doa untuk supaya hujan itu tak beri mudarat kepada kita bila turun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.